Okey, dia macam ni. Duit yang dihantar ke Baitul Mal, dia takkan bertukar status daripada haram menjadi halal. Tapi kita bagi duit tu kepada Baitul Mal untuk Baitul Mal menguruskan harta tersebut. Contoh yang mudah, macam kita buang sampah dan kita letak dekat tempat pelupusan sampah. Nanti akan ada lori yang kutip sampah tu. Sampah tu kita tak guna. Dia tak bermanfaat kepada kita, kita pun tak boleh nak makan balik. Kita pun tak boleh nak guna balik. Tapi kita bagi dekat tempat pelupusan sampah untuk dia orang proses balik sampah tu supaya boleh jadi benefit kepada orang lain. Faham tak? Sekarang ni bukan isunya halal atau haram kepada Baitul Mal. Tapi isunya adalah pada diri kita sendiri. Kita nak melepaskan diri kita daripada harta yang haram dan harta yang syubhah. Sebab benda yang haram dan syubhah ni kalau kita ambil, dia akan jadi darah daging kita sendiri. Faham ke?